Tengok bunyi gah dia macam buat molek. Oh, ada ting-ting kan? Assalamualaikum semua dah. Hari ni saya duduk di kedai tepung telur ataupun apel lamung lah, tempat abang dia ni yang atas ni lila tak tamadah lah. Lepas tu tempat dia ni sedap dah sebab abang dia mixu daripada tok tua dia lebih kurang 30 minit tahun dah dah. Kita tengok tak nak jadi tak ke mana dah lagi. Assalamualaikum dah, ni kita duduk di kedai tepung telur ni, kena berangkai cak benda baru. Kita tengok lila abang dia ni. Oh, lila goh bayar di dah pop dah. Ni tepung telur panggil dah. Tepung telur apel lamung. Dah. Tengok lila abang dia lamung tadi dah. Lagu mana ni? Ni. Produk. Oh. Lamung masuk cang molek dah. Ni. Abang lamung ni. Ni. Oh, dah. Abang berapa tahun jual tepung telur ni ben ni? Tengok sini. Ya. Sini 3 tahun. 3 tahun dah. Umurnya tepung telur ni 29 tahun. Mula tahun dah. 93 30 tahun. Sud dia ni. Sud dia. Mek dari mana? Dari Tok tua, mula tok tua. mula tok tua. Ni anak dia. Kak dia ni. Dah. Tapi nu yang video ni saya makan banyak kali dah dah. Lepas tu sedap. Dah hari ni nampak lila-lila ada ni tu buat lalu dah. Umur ya tepung telur ni. Amat tak dah. Luka dia mana sok moi ni. Buku. Telur besar be. Telur beruang. Telur beruang. Dia nak sebab mana dia besar sikit. Nin telur nin dah. Nak win telur win kata tepung kena merangkai. Ni. Rup. Oh, saya suka sangat makan tepung ni, tepung telur ataupun kena merangkai dia panggil. Dah. Abang duduk benda baru no? Benda baru. Abang sup benda baru ni dah. Benda baru. Ni. Tepung telur letu dah. Makan dengan nyo abang. Makan dengan nyo. Lagi kita beli dah tak nak cara makan lagi. Mula-mula dia lemah kayak ni. Tengok bunyi gah dia macam buat molek. Oh, ada ting-ting kan? Lagi ting-ting kali lagi be. Ni tengok dah. Produk ni. Lepas dia makan gua tu lah, kita nak makan teratas ya. Aduh, sedap bunyi. Kukunya ya kat dah. Tengoknya ya. Gotek tu. Dia makan gungannya dah. Panas-panas sini ngok sudah dah. Tengok ni harta jual habis dah. Sini bukan masuk mana. Siapa nak mari boleh makan di nak tak baru ke dah? Tak baru. Nak jernih plaza dah di Leksana Fedan. Leksana Fedan sikit je dah. Ni tepi batas lalu dah boleh keluar mari dah. Kita pukul 2 tengah sampai pukul 8 malam. Pukul 2 tengah sampai pukul 8 malam. Okey, boleh keluar mari dah. Tepung telur Farm Rojak benda baru. Okey. Ni kita macam makan tepung telur habis saat ni kita pergi pukul di nak jernih dah. Jernih plaza teman tengok ni. Banyak tu saya makan banyak kali dah tapi hari ni dah nampak lila jadi dah macam makan tengok ni. Banyak tu tempat dia ni num. Tengok ni. Tak makan gorengnya nyo dah. Ni, bismillahirrahmanirrahim. Suka nampak ya. Sebab apa? Tepung dia nak num. Dah lepas tu nak bau sedap. Dengar tu abang dia katanya mixu daripada tok mi hak bining abang dia dah. 30 minit tahun dah sud dia hak dia guna ni dah daripada. Dah okey. Boleh siapa nak makan boleh suruh okey. Kalau nak jernih dah. Padang Kota Baru dah.